Sejarahnya saya dengan kawan-kawan lain agak ada jarak waktu. Saya keluar daripada PAS. Lebih kurang setahun setengah ataupun 2 tahun. Daripada 2015. Tetapi saya berperanan daripada awal memastikan penubuhan amanah. Boleh dikatakan setiap perbincangan dalam untuk menubuhkan amanah ini saya terlibat daripada awal. Sama ada di sana di belakang Pak Punjab tu kan, Pak Punjab, kemudian di UiTM, Hotel UiTM Intekma, kita buat macam seminar kan, seminar perbincangan ramai di kalangan bekas pemimpin PAS yang pada waktu itu saya masih PAS, yang betul PAS pun. Dan maknanya saya turut memberikan sumbangan idea-idea bagaimana untuk kita membentuk penubuhan parti amanah ini. Malah saya lihat dari segi peranan saya pada waktu itu sebagai yang di-Pertua PAS kawasan pokok Sena untuk mencaturkan supaya siapa yang nak keluar dulu daripada kawasan pokok Sena. Jadi naib saya Tuan Haji Umar sekarang ni ketua kawasan. Kemudian ada beberapa orang lagi dalam satu mesyuarat, saya masih ingat, buat surat untuk meletakkan jawatan. Ya, saya kata okey, depa letak jawatan, kita terima. Tak perlu bincang lah. Walaupun ada Ustaz Abu Khair untuk nak bincang pujuk, saya kata tak perlu, sebab dia bukan mohon untuk letak jawatan, dia umum letak jawatan dan keluar daripada PAS. Tapi ada beberapa orang yang saya kata jangan lagi, Cuk Bin, Zul Tolang, saya kata hampa jangan lagi, tunggu masa. Jadi saya berperanan untuk mencaturkan siapa yang patut pergi dulu dan sebagainya, apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan supaya bukan hanya seorang dua yang keluar, tetapi ramai, kalaupun mereka itu tidak keluar mengisytiharkan keluar daripada PAS, tetapi sekurang-kurangnya mereka mempunyai simpati kepada pembentukan amanah ini, simpati kepada parti baru ini. Jadi itulah yang saya fikir bahawa peranan pada waktu itu. Tetapi sudah tentulah bila sampai kepada satu peringkat 2017, maka sampailah pengumuman yang saya buat di Signature Hotel, dan Dr. Mi'e semua pakat hadir untuk mengisytihar keluar daripada PAS. Tapi saya tak sebut terus menyertai amanah, sebab saya mengambil tempoh beberapa bulan pula lepas itu barulah menentukan pendirian untuk menyertai parti, iaitu Parti Amanah. Tapi sememangnya daripada awal itulah hajat saya. Betul, pada masa itu disebut sebagai harum manis. Disebut sebagai harum manis adalah PAS. Maknanya luar hijau dalam oring. Saya berterima kasih dengan sikap dan pendirian yang ada kepada PAS pada waktu itu, menyebabkan hadirnya ataupun timbulnya satu kesedaran di kalangan kelompok-kelompok yang walaupun bukan daripada latar belakang ustaz, tetapi mempunyai satu kesedaran yang tinggi. Padahal bagi saya bahawa kalau dari segi walaun ni, semua ni walaun walaun PAS pada waktu itu, hatta Presiden Parti Amanah sendiri pun pada waktu itu begitu kuat mendukung kepimpinan parti pada waktu itu. Tetapi bila sampai satu titik, kita lihat bahawa agak sukar untuk kita nak berkompromi dengan pendekatan-pendekatan yang keras, dengan sikap garis keras yang dibawa oleh PAS ini, sama ada di kalangan yang tua ataupun yang muda pada waktu itu, pada waktu itu, menyebabkan saya kata saya tak boleh lagi berada pada landasan yang seperti ini.